Ija, stop Ija. Kejap. Sorry. It's okay. I think it's very nice sebenarnya sebab benda tu banyak yang ramai. Sorry. Sorry kejap. Itulah kata terakhir kita nak sampai kat keluarga. Sebab kita mengharapkan keluarga kita faham kan macam mana kita sayang mereka kan. Betul. Hey, selamat datang semua. Ditarik podcast dah mula. Wealthvantage bawa cerita. Ilmu keuangan buat hidup lebih berjaya. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali lagi dalam Tea Tarik Podcast. Kali ni episod 10 dah ya. Berjanjilit sebenarnya kita dah episod yang ke-10 bersama Tea Tarik Podcast by Wealthvantage Advisory. Jadi untuk episod kita kali ni sangat menarik ya. Sebab bila kita sebut pasal wasiat, faraid dan juga harta pusaka lah benda ni sering bermain di pemikiran kita kan. Banyak soalan yang kita pasti dan tak pasti. Ada benda yang kita tahu dan tak tahu kan. Ada benda yang kita mungkin tahu tapi salah kan. Orang kata apa mitosnya. Jadi untuk hari ni kita akan huraikan benda tu hari ni. So seperti yang saya cakap tadi lah, kes berebut rumah pusaka, adik-beradik, kebanyakannya adik-beradik ni lah terutama sekali kan, biasanya putus hubungan silaturahim disebabkan wang ringgit, malah ada orang kata si balu, orang kata dihalau keluar, anak-anak yatim yang dah tak ada mak ayah dihalau keluar sebabkan orang kata tiada proper planning untuk harta pusaka and everything semua. Jadi kisah-kisah macam ni, realiti ni sebenarnya memang ada wujud di kalangan kita di Malaysia ni sebenarnya. Jadi nampaknya kita tak pernah lah berhenti berfikir macam mana kita nak bantu mereka, macam mana kita nak tolong mereka. Jadi untuk hari ni kita bawakan khas untuk anda semua seorang tetamu jemputan khas kita. Okey, jadi tetamu kita ni kita terbangkan, tak ada terbangkan, kita bawakan khas untuk anda. Beliau merupakan perunding keuangan berlesen di Wealthvantage Advisory dan beliau sangat pakar sebenarnya dalam isu-isu hibah, wasiat dan juga faraid ni. Jadi untuk itu kita nak menjemput Ija ataupun Jawahir lah nama penuhnya, kita boleh panggil nama panggilannya Ija. Hai Ija. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. So Ija, sihat? Sihat. Sihat alhamdulillah. Ada makan Ija? Dah. Belum lagi. Okey, dah. Okey. Kenyang kan? Dah WhatsApp saya tadi kan? Okey, so Ija, macam saya cakap tadi lah, kita punya topik tadi kan memang hangat kan. Itu memang hot topik lah, hibah, hibah, faraid dan juga wasiat kan. Orang kata benda ni something yang kita tak pernah terlepas pandang lah. Kita selalu orang kata kat social media, dekat mana-mana pun memang penuh orang bercakap pasal benda ni kan. Jadi Ija, before kita nak orang kata korek lagi daripada Ija ni mengenai topik-topik itu, saya nak tahulah, macam saya memang kena Ija, okay, of course. Macam viewers di luar sana mungkin ada yang tak kena Ija lah kan. Macam saya cakap tadi, Ija sekarang adalah perunding keuangan berlesen di Wealthvantage Advisory. Tapi sebelum Ija bergelar perunding keuangan berlesen, siapakah Ija sebenarnya dan apa yang buat Ija sebenarnya nak jadi perunding keuangan ni sebenarnya? Okay. Terima kasih. First of all, terima kasih kerana menjemput saya. Okay, kalau pengenalan pasal diri takut juga panjang Kalau panjang, you inform. Saya inform, tak apa. Saya cut je. Okay. So, saya bermula selepas saya habis belajar, saya sambung belajar master in finance sebab saya memang minat finance. Okay. Jadi bila saya sambung master, habis tu saya dipanggil oleh GLC untuk bekerja lah sebagai auditor. Maksud saya punya jawatan sebenarnya finance executive. Tetapi saya diletakkan di bahagian internal audit. So selepas bekerja selama 6 tahun macam tu, at the same time saya pernah jadi finance executive di universiti swasta, in between that. Tapi masa saya bekerja tu, saya memikirkan kebajikan untuk anak saya sebab anak saya dah start sekolah. So mak saya pesan, Kak Ija, mak saya panggil saya Kak Ija. Kak Ija, mak tak larat lah nak jaga anak kamu pergi sekolah, hantar pagi, tengah hari semua. So tolong fikirkan something. Maksud dia nak saya berhenti. Okay. So ramai akan kata, sayangnya berhenti GLC kan, yang benefit banyak. Tapi masa tu saya terpaksa buat keputusan tu untuk kebaikan anak saya. Okay. Sebab of course kita lagi sayang family Betul, kan. family come first. Jadi untuk berhenti saya kena ada backup. So untuk backup tu saya jadi perunding takaful.
Okey. Tetapi kenapa perunding takaful? Ha-ha. Kan? Kenapa? So, sebenarnya sebab semasa saya bekerja di JLC, ada seorang ni saya diperkenalkan kepada seorang perunding takaful. Saya dapati beliau sangat efisien. Jadi saya sukalah cara dia. Dan sebenarnya saya sendiri ada reason kenapa sertai bidang takaful ni. Sebab ada musibah yang berlaku. Kalau sesuai mungkin saya cerita lepas ni. Jadi bila musibah tu berlaku menyebabkan saya sedar takaful tu penting. So bila saya sedar takaful penting, saya rasa bagus juga dijadikan sebagai backup carrier. Bila dah buat, okey. Tetapi dalam proses saya jadi perunding keuangan tu, saya ni sebenarnya saya suka servicing klien. Okey. Bagi saya rahsia kejayaan adalah bila kita jaga betul-betul klien kita. Yes. So semasa saya servicing klien tu, saya dapati macam ilmu saya tak lengkap. Klien memang akan tanya, Ija, teks macam mana? Ija, emas patut beli ke tak? Banyak soalan kan? Ija, wasiat macam mana? So dari situ saya mula belajar. Dan dalam salah satu kelas tu, dia ajar tentang wasiat. So masa dia ajar tentang wasiat, saya pula rasa, penting juga untuk saya ada knowledge ni. Dan ambil untuk diri sendiri. So saya sendiri dah sediakan wasiat saya daripada 2010. Okey. Masa tu saya mencari-cari mana tempat yang bagus. So saya pun menjadi perunding wasiat juga. Untuk add value kepada customer. Tetapi bila saya perasan takaful, wasiat tak cukup. Okey. Kita tak nampak zakat klien, kita tak nampak keluar masuk duit dia. So saya rasa macam nasihat tu tak lengkap. Bila jumpa klien macam apa lagi yang saya boleh buat? Ditakdirkan saya sambung belajar Islamic Financial Planning. IFP. Okey. So bila belajar, tapi kita tak ada lesen, kita tak boleh advise orang. Betul. Tapi saya nampak ilmu yang dia ajar tu holistic. Lagi detail lah. Detail. So bila dah lama dekat takaful kan, saya fikir macam mana saya rasa macam nak upgrade. Sebab saya rasa saya boleh bagi lebih kepada klien saya. Betul. So saya jumpa balik pensyarah lama saya yang ajar IFP. Saya panggil dia Hajah lah. Hajah, saya rasa nak upgrade ke bidang lain. Hajah macam mana? Dia recommend financial planning lah. Dan dia recommend sini. Okey. Dia sangat recommend this company. Sebab bagi dia, Wealthvantage adalah company yang dinampak betul-betul buat financial planning untuk klien. So dari situ saya pun, baik. So saya pun berkenalan dengan ni semua. Dan kebetulan, saya memang kenal dengan director. Kita sama-sama pernah kerja sama. Satu company. Jadi, so saya rasa situlah bermulanya kerjaya saya di sini. Wow, sebenarnya agak menarik ya perjalanan kerjaya Ija ni. Apa saya boleh rumuskan adalah sebenarnya Ija orang kata apa dalam bahasa kasarnya ataupun Ija lebih orang kata apa tamatkan ilmu untuk lebih membantu lebih ramai rakyat Malaysia. Sebab Ija rasa tak komplit lagi, tak komplit. Saya suka Ija punya attitude di mana Ija rasa macam saya tak cukup ni sebab mula-mula Ija hanya tahu dua benda. Betul. Kan wasiat dengan takaful. Tapi Ija rasa Ija nak lagi sebab Ija boleh buat lagi kan. Saya rasa holistik tu. Sebab tu sekarang ni that's why Ija nak jadi perunding keuangan berlesen lah. Sebab Ija nampak benda tu boleh cover semua kan. Saya rasa menarik sebenarnya kan. Start daripada family terdetik satu je, dia terus jadi banyak bertambah kan. Betul-betul berkembang kejaya Ija kan. Masya Allah, saya rasa besar lah sebenarnya kan. I think that's why tadi saya terdengar lah Ija dia cakap mengenai Ija adalah merupakan juga perunding untuk wasiat juga kan. So itulah kita bawakan khas topik kita hari ni. Sebab tu kita buat Ija. Terima kasih. So kita rasa Ija sangat sesuai sebenarnya. Of course kita ada ramai lagi perunding keuangan Malaysia yang sangat mahir. Cuma kita rasa Ija lebih dekat kepada kita punya topik hari ni. That's why kita nak minta tolong Ija lah untuk menjawab soalan-soalan netizen ataupun viewers kat luar sana. Sebab untuk pengetahuan Ija, saya sendiri memang menjalankan survey lah dekat social media di mana kita cuba nak dapatkan apa soalan-soalan yang ataupun diorang punya roadblock ataupun diorang punya pain point diorang yang diorang tak nampak mengenai hibah, wasiat dan juga faraid. Sebenarnya bila saya baca-baca dalam social media, apparently sebenarnya banyak yang mereka tak tahu, yang mereka rasa mereka tahu dan mereka buat sendiri. Macam saya cakap mula-mula intro tadi kan. So that's why untuk hari ni kita nak korek dengan Ija lah, kalau Ija tak kisah untuk share ilmu dengan kita sama-sama hari ni. So Ija, untuk soalan pertama saya Ija,
Ready jeng. Soalan pertama. Dah macam soal jawab dia kan. Okay, so Ija, kalau kita borak pasal harta pusaka okay, ramai orang kita cakap lah kan, anggap benda ni sebenarnya tak baik lah cakap pasal harta pusaka. Macam bila cakap pasal harta pusaka je mesti nak ingat mati. Betul lah, sebab harta pusaka pun akan boleh enforce bila kita dah ada kan. So tapi sebenarnya nak kita kena bercakap pasal tu kan. Tapi sebagai perunding keuangan lah Ija kan, apa mitos yang paling besar Ija selalu dengar pasal isu ni? Pasal isu wasiat, betul. Harta pusaka semua kan. Sebenarnya mitos paling besar saya pernah dengar dan selalu dan masih dengar adalah faraid kan ada. So bila faraid kan ada, mereka beranggapan semua settle. Faraid kan dah ada. Kenapa nak pening-pening? Ya, saya selalu dengar juga. Betul? So kat sini sebenarnya kita kena faham dulu faraid tu apa. Betul. And then sebenarnya faraid saja tak cukup sebab faraid tu dia ada kronologi dia. Dia banyak cabang lagi. Yes, dan dia cabang dia mungkin yang terakhir. So faraid sahaja sebenarnya bukan solusi. Faham? And then berbalik pada macam orang selalu kata tak selesa untuk berbual pasal pusaka. Betul. Macam nak ingat mati ke. Betul. Ataupun nak doa, ataupun nak berebut harta ke. Nak harta betul, sangat. Okey, sebenarnya bagi saya macam ni. Mati tu pasti tak? Pasti. So kalau dah pasti, dah tertulis. Jadi kenapa kita nak takut? Cuma tak tahu bila. Tak tahu bila. Contohlah Amir ada exam. Amir tahu ada exam, tak tahu bila. Amir prefer prepare ke tak prepare? Prepare lah. Supaya tak gagal kan? Betul. Sebab ini gagal, kalau bila kita mati dan gagal tu forever. Betul. Ever. Ya, ever. Di dunia abadi. Jadi it's always better to be prepared. Yes. Awal lebih baik daripada akhir. Jadi kalau kita dah tahu kita akan mati, betul. So better kita berbual berkaitannya. Betul. I think benda tu yang something yang orang tak nampak. Orang hanya nampak yang sekarang ni hidup. Yes. Orang tak fikir yang selepas mati tu macam mana kan, kita tenang ke tak kan. Allah kita yang tak tahulah apa yang berlaku kat sana kan. Betul. And then bila orang kata faraid, dia rasa macam faraid tu sebenarnya apa? Dia pembahagian kan. Macam mana kita nak bahagi kan. Betul. Tetapi adakah harta saya ada rumah, kereta, saham, bangunan, doa lah, amin kereta semua tu, adakah apabila saya meninggal harta ni terus sampai kat suami saya ikut faraid, anak saya ikut faraid, ya ke? Tak payah tukar nama. Prosedur macam mana? Betul. Undang-undang, hukum hakam. Yes. So before sampai step terakhir tu, in between tu undang-undang macam mana? Contohlah saya nak hantar anak saya pergi sekolah, terus boleh masuk sekolah? Tak. Kena daftar dulu. Lepas tu kena bawa sijil lah apa. Betul. Ada timing dia. Betul. Begitu juga. So kalau jawapannya sekadar faraid, kan dah ada. So sebenarnya dia last. Prosedur dia itu yang mencabar. Hubungan dengan keluarga. Betul. Bila nak bincang, apa harta yang ada. Betul. Kan? I think Ija cakap tadi pasal faraid adalah yang last kan, which is interesting sebab saya nak tanya soalan seterusnya. Actually ramai yang keliru tahu antara tiga benda ni macam saya cakap tadi, hibah, wasiat dan juga faraid kan. Jadi Ija, apa beza, before kita korek lagi dalam, kita nak orang kata apa, viewers kita tahu dululah lebih detail sebenarnya apa beza tiga-tiga benda ni, hibah, wasiat dan juga faraid. Okey. Bagus. Soalan yang bagus supaya kita nampak clear. Pertama, hibah ni definisi dia nak senang ingat, dia hadiah. Hadiah, okey. H kan senang ingat. Yalah, hibah hadiah. Okay. So hadiah ni kita bagi semasa kita hidup ke selepas kita mati? Hadiah boleh bagi hidup pun boleh. Lepas mati boleh tak? Lepas mati boleh juga kalau hadiah kita bagi. Tapi konsep dia hadiah kita kena bagi masa kita hidup. Sebab kita meninggal tak boleh keluar daripada kubur. Yalah. Betul juga kan. Kan? So mengangkat pula keluar daripada kubur nak bagi hadiah kan. Baik sangat. So sebenarnya hibah memang semasa hidup. Konsep hibah sebenarnya masih hidup. Dibuat, di plan semasa hidup. Okay, itu key point dia. Dia pemberian semasa hidup. Kedua tadi adalah faraid. Okay, faraid selepas meninggal. Betul tak? Adakah semasa hidup sekarang Amir belanja duit ikut faraid, bagi mak berapa 1/6. Setiap kali belanja mak 1/6. 1/3, 1/6. So you tak ada bahagian lah, sebab you tak ada faraid. Betul. So semasa hidup faraid tak terguna pakai. Okay. Betul tak? Dia hanya panduan jika you meninggal dan tak ada persediaan, tak ada planning. So at least ada guidance lah, iaitu faraid. Dia konsep dia selepas meninggal. Okay. Hibah masih hidup. So kalau you nak plan, you plan masih hidup. Dan last kali wasiat. Wasiat pun sebenarnya dia terlaksana selepas kita meninggal. Okay. Tak adalah macam Amir, saya wasiatkan handphone ni kepada Amir. Amir boleh pakai sekarang. Tak boleh kan? Tunggu saya mati. Tunggu saya matilah. So konsep utama hibah masih hidup.
wasiat dengan faraid selepas kematian. Itu key point dia lah bagi Kalau saya. saya bagi handphone masih hidup, kira hibah lah tu. Ya, hibah. Okay, dah faham dah. Oh, pandai, senang je. Dan wasiat ni ada banyak jenis. Macam apa jenis tu? Okay, so kebanyakan orang kita biasa tengok dalam drama TV yang Piramli. Cerita apa tu yang dia bahagi harta ayah dia yang kaya tu. Okay. Yang Tiga Abdul. Tiga Abdul. Sama pula kita cakap. Okay, Tiga Abdul. So kebanyakan wasiat yang kita ingat adalah wasiat pemberian harta. Sebab ayah dia kan bagi kat Piramli kononnya rumah sahaja, betul. rumah buruk je kan. So sebenarnya itu wasiat drama yang kita selalu tengok. Betul. Ataupun senang kita ingat wasiat pembahagian harta. Wasiat nak agih harta. Itu satu, salah satu. Kedua adalah wasiat pesanan. Contoh saya tulis surat jika mak meninggal nanti anak-anak silalah jaga solat, jaga ayah dengan baik, lawatlah kawan mak semua. Itu nasihat pesanan. Jangan lupa doakan mak, sedekahlah setiap bulan RM1 at least untuk mak. Itu wasiat berbentuk pesanan dan nasihat. Kan lawatlah kubur semua. Itu baru dua tadi kan. Yang ketiga adalah wasiat pentadbir. Yang ni sebenarnya yang paling selalu berlaku di Malaysia. Okay. Kalau kita dengar kat syarikat luar, bila sebut pasal wasiat, jangan kita dah buat wasiat yang sebenarnya enforce adalah wasiat melantik pentadbir. Iaitu siapakah pentadbir ni adalah orang yang akan mentadbir hati kita. Bukan pemilik, dia tolong tadbir je. Uruskan. Okay. So contoh saya meninggal, saya lantik Amir. So bila saya meninggal, Amir tak dapat faraid harta saya sebab Amir bukan dalam kategori waris qadim saya kan. Betul. Tapi Amir pentadbir yang saya percaya untuk bayarkan hutang saya, settlekan apa-apa. Lepas tu last sekali you bahagikan ikut faraid. You hanya macam pemegang amanah, pentadbir lah. Yes, bukan bermaksud dia layak dapat harta tu ya. Bukan. So kebanyakan wasiat kat Malaysia adalah untuk melantik sesuatu syarikat amanah atau individu untuk menjadi pentadbir. Yang itu confirm in a way lah. Itu yang enforce. Wow. Tetapi kalau wasiat pembagian harta lain. Dia tidak enforce direct macam tu. Menarik. Okay. Wow, saya first time saya dengar juga saya pernah dengar pentadbir, saya pernah dengar wasiat harta. Saya tak pernah dengar wasiat pesanan. Sebenarnya wasiat pesanan ni bagi saya agak menarik sebenarnya. Kita boleh tinggalkan wasiat dalam bentuk pesanannya. Dan ini antara sangat digalakkan lah. Sebabnya bila kita dah tak ada, masuk 2 generasi orang dah tak ingat kita. Betul. Kan umur kita pendek, lepas tu bila kita dah tak ada, paling-paling cucu kita kenal lah sikit. Nenek Ija contoh kan. Betul. Habis kat situ. So kalau kita ada buku ke black and white ke, kita bagi tahu nasihat kita, benda-benda baik, itulah yang keturunan kita simpan. Saya ada satu kes, seorang pelanggan saya, dia nak pergi haji. So dia buat dokumen wasiat pesanan ni. Masa dia buat tu, kita rasa macam tak ada apa-apa lah. Sebab kita dah ada template. Ada syarikat yang sediakan template. Pesanan you boleh edit ataupun you boleh tambah. So dia ambil template tu, cuma extra sikit saya kata, Encik letak bahasakan diri Encik. Sebab template tu saya, awak, saya, anak. So saya tukar lah. Dia bahasakan diri dia abang. Abang dengan sayang kot. So saya betulkan template tu bagi umpama dia cakap kat isteri dia. Satu surat yang ditinggalkan. Special. So bagi saya rasa macam it's a document je lah. Turn out dia balik haji tu, dia batuk. Dia batuk and sekali lagi anak dia call saya. Rupanya ayah dia dah pass away. Tak lama lepas balik haji. So dokumen tu memang anak dia refer lah. So masa tu saya sedar, rupanya pesanan yang kita ingat ni main tulis je, telah dibaca dan dihayati oleh keluarga dia lah. Nasihat dia untuk isteri dia, untuk anak dia, untuk adik-beradik dia, naik bulu roma saya sebenarnya. Untuk ibu bapa, terima kasih kerana menjaga saya. Semua ada. Better buat. Wow, saya rasa itu merupakan kita boleh dianggap adalah kata-kata terakhir si mati kan sebelum dia meninggal. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia ingin dia nak ucapkan, dia nak lafazkan dekat keluarga dia ataupun satu pesanan. Wow, sebenarnya wasiat ni sangat besar kan. Tak semestinya harta. So korang kat luar sana kena ingat tau, wasiat ni janganlah harta je sebenarnya. Jangan duk fikir duit je. Masa ni nak bagi tahu mak, saya sayangkan mak, saya minta maaf. Why not? Kalau masih hidup mungkin segan kan. Dan boleh je buat sendiri. In a way, wasiat pesanan ni, worst come to worst, you tulis je. You karang sendiri, you letak dalam Word ke apa ke, you print bila you ada edit ke tak, and simpan tempat orang boleh baca. Ya, adik. Kejap. Ya, I think it's very nice sebenarnya sebab benda tu banyak yang ramai. Sorry kejap. Ramai orang tak buat sebenarnya sebab saya rasa macam benda tu adalah, to me I rasa
Sorry kejap It's okay. I think Ramai tak sempat buat kan? Ya. Tapi kalau dia buat, alangkah bagusnya. Kan? Sebenarnya taklah, saya rasa WhatsApp bertulis adalah something yang kita rasa itulah kata terakhir kita nak sampai kat keluarga. So, kita mengharapkan keluarga kita faham kan macam mana kita sayang mereka kan. Betul. Ija, stop Ija. Kejap. Sorry. It's okay. Thank you Ija. Thank you for the share. To be honest, Lillahi ta'ala, sebab saya rasa first time saya dengar WhatsApp bertulis pun boleh dia buat. Itu membuatkan saya rasa balik terus nak buat sebenarnya. Homework. Kau tidak lupa. Lebih 48 jam you tak buat, hilang. Betul. Okay. Thank you Ija. I think now kita memang understand lah yang daripada orang kata apa, WhatsApp tu sebenarnya bukan duit je semata-mata. Yes. Jangan kejar fikir duit je sebenarnya. WhatsApp dari segi lisan pun adalah sangat berharga hingga dunia akhirat sebenarnya. Kita boleh ingat dan baca sampai bila-bila sebenarnya. Wow. Ija, sangat deep Ija Baru soalan pertama ni Ija. Sabar Ija. Okay Ija, next kita nak cut terus. Okay. Kita nak tanya untuk yang faraid pula kan Ija. Okay. Okay, faraid tadi macam mana pula tu? Sebab tadi kita dah cakap pasal hibah tadi, dah faham kan? Hadiah. Okay, WhatsApp adalah ni kan. So untuk faraid pula macam mana tadi? Dari segi maksud dia ke? Dari segi orang kata maksud lah betul. Okay. Faraid adalah pembahagian yang telah ditetapkan oleh Allah. First of all, kita kena ingat harta kita milik Allah. Betul. So, kita kena ikut regulation Allah lah. Betul. So, Allah kata semasa kita hidup, up to you. Betul. Which is hibah. Betul. You nak hibah, you nak sedekah, you nak Betul. sedekah semua harta pada saya pun boleh ambil. Sebab tu tak boleh pakai yang faraid tu. Tak boleh. Kan kalau pakai faraid, jenuh lah. Jenuh tak ada untuk diri you kan, tak ada faraid. Saya pun berfikir, tak ada bahagian diri tak ada sendiri. bahagian kan? Tak adanya orang pakai faraid. Okay. So, faraid adalah guideline di mana Allah katakanlah contohnya pukul 12 saya masih hidup. 12 1 minit saya meninggal. Okay, so bila pukul 12 saya masih hidup, itu harta saya, definisi dia aset. Tapi once saya meninggal 12 1 minit, definisi dia estate ataupun harta pusaka. Itu key point dia bila meninggal. So bila dia estate, dia Allah dah kata once you meninggal, harta ini milik waris faraid. Okay, so dah bukan saya punya. That's why berbalik kepada wasiat harta tadi, boleh ke saya berpesan ke atas sesuatu yang bukan milik saya? Sebab bila saya meninggal, harta tu dah jadi estate. Betul. Estate is not mine. Betul. I dah pergi. Betul. So bila faraid, dah terblur dah sekejap. Okay, tak apa. Okay, so bila faraid sebenarnya dia adalah guideline, iaitu bila you meninggal, ini pembahagiannya. Bagus tak ada guideline? Baguslah. You suka tak ada SOP, manual? Betul. Ataupun pandailah sendiri kira? Tak nak. So, yang tu menyebabkan gaduh sebenarnya. Bayangkan kalau tak ada guideline. So, guideline ni, dia faraid bukan bererti you wajib 100% ikut. Cuma maksud dia, bila meninggal, hak harta tu adalah hak waris. Kalau waris, katakan you waris I lah. You anak I lah contoh. Sangat you anak I. And then, tapi you decide, tak apalah mak, saya tak nak ambil bahagian. It's okay. You tak wajib, you tak berdosa tak ikut faraid. Okay, faham. Kalau dia ambil tu bagi kat orang lain pun tak ada masalah juga. Tapi hak you. Betul. So that's why ada beberapa pilihan muafakat. Yes. You boleh decide untuk lepaskan bahagian. So it's just a guideline. And it's good to have a guideline. Betul. Hidup mesti kena ada panduan. Kita sebagai Islam pun kita ada panduan kita. Betul. Kan kita ada Al-Quran yang kita refer. Rujuk. So bila dalam harta pun apakah lagi mestilah orang kata apa, kita hidup mesti kena ada panduan. Hidup yang tak ada panduan itulah jadi orang kata apa, kacau bilau. Betul. Dia jadi bergaduh, bersengketa sana sini kan. So I think guideline pun dah stated clear. Ke mana. Kalau tak nak, okay, tu macam mana. Sebab tu orang kata in the end of the day, the outcome dia, the objective find dia, kita adalah kita nak keamanan. Peaceful. Betul tak? Dan kita nak redha Allah. Betul. Sebab bayangkan dan kita nak juga si hati tu tenang. Ya, tenang. Berhati-hati bila saya risaulah. Kadang-kadang saya dengar orang cakap pasal faraid ni rumit. Faraid ni susah. Faraid macam mana ni pula tu? Tak baik. Saya nak lari dari faraid. Be careful faraid ni siapa punya peraturan. idea atau peraturan. Bukannya daripada manusia. It's not your boss, it's not your mom. Yes. It's your creator. Yes, betul. So bila kita nak masuk syurga pun Allah punya. So you nak masuk syurga Allah, you petikaikan hukum yang dibuat. Betul. Jangan. Itu dah kira terpesong dah tu sebenarnya. Selalunya kita tak nampak hikmah dia.
Sebab kita manusia kan, kita tak nampak hikmah faraid tu apa. Betul. Ada guideline. Oh tapi dia tak jaga mak. Kadang ada macam-macam isu kan. Tetapi sebenarnya kita kena ingat apa pun itu hukum daripada Allah. Hati-hati jangan tersyirik ataupun yelah sebab kita in a way kita menidakkan apa yang Allah. Betul. Kita abaikanlah sebenarnya. Kita tak fikir pun nak buat sebenarnya. Kita kata dia tak baik pula tu. Janganlah. Janganlah. It's a guideline. It's a guideline. You nak buat tak nak buat diam je lah macam tu. You mungkin boleh decide sesama keluarga kita tak payah ikut pun boleh. Betul. Tapi sebenarnya lepas Ija punya pencerahan tadi tu sebenarnya saya nampak dia adalah sebahagian daripada tuntutan kita jugalah sebenarnya. Orang kata apa, kita tak nak sebab Allah pun jadikan benda tu pun sebenarnya ada sebab. Yes. Kan? Mesti. Sebab macam ni lah guideline, panduan kan. Kita tak nak adik-beradik bergaduh in future and everything. Sebab cuba dah kalau standard jawapan untuk semua orang. Jawapan standard tu semua. What if kalau tak ada SOP, kita sebut bahasa modern lah, SOP. Kalau tak ada SOP, Allah tu tak keluarkan SOP kan, macam mana? Bayang company yang tak ada SOP. Kan? So company yang tak ada SOP memang kacau bilau lah. Jadi dia akan bergaduh, tu yang kita tak nak. Tapi alhamdulillah kita masih orang kata apa, hidup dalam keadaan kita ada peraturan, kita ada cara dia. So orang kata apa, setiap masalah tu dalam keluarga bergaduh mengenai harta benda tu sebenarnya boleh diselesaikan. That's why kita ada guideline, kita ada Allah punya SOP kan. Yes. So yeah, I think it's very interesting sebenarnya. Okay, interesting. So awak dah menjawab soalan saya banyak ni sebenarnya kan. Okay. So soalan saya sebenarnya untuk Ija. Okay, now kita pergi kepada yang lebih hot sikit topik. Boleh Ija? InsyaAllah. Harap saya tak emosi kan. Okay, so Ija, saya akan pecah pada a few ni lah soalan. So first kita nak cakap pasal kes hibah dulu. Okay, kita fokus hibah je dulu. Okay, so hibah adalah sekarang ni trend ejen yang jual takaful, yang ada hibah ni, hibah takaful kita panggil kan. Ada yang claim hibah ni dia khalis faraid. Okay, betul ke kalau kita dah ada hibah, waris-waris faraid lain langsung tak boleh tuntut duit tu? Okay. Good question and memang a valid question. Yes. Okay, first of all, since saya perunding takaful at least 16 tahun or more lah, sebab masih perunding sampai sekarang kan 18 years lah. 18 years. Ramai salah faham tentang maksud hibah takaful. Bila prospek call, ini hibah takaful ke? Actually, hibah takaful ni apa? Dia simply you ambil produk takaful, you tak ambil insurans. Okay, you ambil takaful. Okay. And then takaful kan ada benefit, coverage, kematian sekian-sekian. Betul. So pampasan ataupun jika meninggal kan dapat duit. Betul. So hibah takaful is just in a way macam gimmick lah It's a gimmick, but what it actually is simply that policy that you took or your certificate tu, you letakkan someone as penerima hibah tu. Instead of you letak penamaan. Itu je beza dia. Itu terms je lah. Terms. Cuma it's a good thing, it's easy to brand ataupun nak marketkan sebagai you boleh hibahkan terus. So kita panggil dia hibah takaful. Actually dia bukannya satu produk baru. Dia semua takaful boleh buat hibah takaful. I see. So kau kena faham yang tu hibah takaful tu memang terms je sebenarnya. It's actually a term. Sebab that policy also you boleh jadikan dia penamaan je. Penamaan bermaksud duit tu boleh dapat bukan ikut faraid, bukan hibahkan kepada someone, tetapi kena ikut kronologi proses faraid. Kalau penamaan. Oh, itu je lah bezanya. Beza dia. Okay, faham. So katakan macam Amir, you ada polisi and then you ambil hibah takaful. So kat sini soalan you tadi, betul ke khalis? Khalis. Khalis faraid. Okay, first kita nampak hibah semasa hidup. That's why masa hidup memang masih hidup lah. I see kat borang tu nama betul lah. You sebagai anak I contoh dapat hibah sejuta I. Okay. So dia tak diisu dengan faraid sekarang. Betul tak? Sebab dia bukannya berbeza, tetapi pampasan tu dapat lepas I mati. That's why orang kata khalif faraid. So betul, you dapat lepas pampasan lepas meninggal, tapi I dah nak bagi kat you semasa I hidup lagi. I dah sign bagi tu masih hidup. Dah memang letak nama you? Yes. Dan okay, itu satu. So dia tak kenapa dia kuat dan dia tak ada isu faraid? Sebab dia bawa IFSA 2013. IFSA ni satu akta, Islamic Financial Service Act 2013. So dalam tu memang dah kata kalau you buat polisi takaful you, certificate takaful you, you dah letak hibah, you namakan semua sebagai hibah, memang orang tu kena dapat. Yes. Dia tak boleh masuk ke faraid. Dia dah bukan harta faraid, dia terkeluar lah. Dah terkeluar dah. Sebab dia dah namakan masa dia hidup. That's why it's a strong instrument to use lah. Sangat recommended. Dalam apa-apa case, antara solusi dia adalah hibah takaful. Reason being, takaful bagi you cash.
And cash is king. Yes, betul. Sangat recommend. Yes. Oh. Dan wow. janganlah risau. Now, Kecuali dah saya faham lah. kecuali Amir masa buat borang tu ada fraud. Contohlah, macam mana tu berlaku? I ambil takaful, tak naklah contoh I katakanlah seseorang ini Seseorang, ambil okay. takaful untuk suami dia. Okay. Tanpa pengetahuan suami, ditiru sign suami. Yang itu obviously daripada awal dah salah. Betul lah. Tujuan dia nak letak hibah tu nama dia. Lepas tu dia menyebabkan kematian kepada suami dia. Dengan streskan suami dia ke apa. Bagi makanan tak sihat ke kan? Drama sangat, drama Melayu. So itu kes lain lah. Ada ke berlaku sebenarnya kat Malaysia? Sebenarnya ada kes di mana tiru sign. Which is tak boleh. Sangat tak boleh. Yelah, jangan. No. Jangan korang. Berdosa. Dan memang boleh kena tindakan undang-undang, dibuang daripada industri. Wow. Tak boleh lah. Of course, bayangkan I ambilkan polisi atas nama you tak tahu apa-apa. And I buat pula untuk kebaikan I. Kalau kebaikan orang lain boleh? Pun tak boleh. You kasih tak I ambil polisi untuk kebaikan orang lain? Tak jugalah. Polisi nama you tahu. Betul. Kalau you pass away, tak lah. dia dapat kan? Sebab saya plan nak bagi kat, contohlah saya nak bagi kat isteri. Tapi isteri tiru sign saya untuk bagi dekat contoh dekat adik-beradik dia. Tak boleh lah. Even untuk kebaikan isteri pun tak boleh. You kena minta consent daripada individu tu lah. Kalau ni luar daripada topik. Nak tanya je terlintas pada otak, pemikiran saya. Kalau suami dia tiba-tiba OKU ataupun stroke ataupun tak boleh berupaya untuk consent benda tu, macam mana? Tak boleh lah. Tak enforce lah, tak boleh enforce lah. Kalau pihak syarikat takaful tak benarkan, tak boleh lah. Kadang-kadang mungkin ada kes dia boleh sign ke, dia masih sihat ke, dia masih waras. Kalau dah tak waras, tak boleh lah. Apa-apa pun kena dengan ikut undang-undang yang dibenarkan. Okay, faham. Kewarasan. Yelah, mantau kan si isteri tu pegang tangan wife dia. Si isteri pandai tu pula tu nak pegang tangan sign suami macam dia sign ke ikut. Okay, abang dah sign okay, saya enforce benda tu. Tak boleh lah. Kita dengar pun rasa tak sedap hati kan. Selalunya apa yang kita rasa tak sedap hati tu, kita tak payahlah buat. So memang tak boleh. Yelah, itu baru dunia, belum lagi ke akhirat. So tak lepas lah kan. Betul tak? Tak berkat pun dapat duit pampasan tu. Ya, tak kenyang pun sebenarnya. Kalau dapat 1,000, 4,000 berapa lama boleh habis? Kejap je sebenarnya. Okay, faham. Okay, so Ija, thank you sebab menjawab soalan-soalan saya mengenai hibah tadi tu. Sekarang kita dah clear lah sebenarnya kalis farai ke tak. Sebenarnya rumusannya memang tidak lah sebenarnya kan. Memang kalau dia dah bagi hibah tu dekat nama tu. Jadi dia tak boleh nak pancung ke tempat lain kan. So nampak macam kalis lah. Tapi sebenarnya tak pun. Sebab dia bawa ifsar. So ifsar memang kata kalau you dah letak hibah tu kepada seseorang tu akan dapat. So tak ada isu kena duit tu perlu difaraikan. Contoh suami dah letak nama isteri. Isteri dah dapat. By right memang isteri punya. Cuma mungkin isu adalah is it takaful atau hibah. Sebab hibah takaful saja ada hibah. Insurans tak ada. Insurans tak ada. Jadi isteri pula banyak sangat isteri dia kan. Jadi orang kata adik-beradik belah suami tak boleh lah feeling nak fight duit hibah suami tu. Boleh try fight tapi boleh try lah. Sebenarnya kita nak contest apa-apa semua boleh. Menang kalah isu dia. Nak ajak lawan tu boleh. Siapa menang. Duit kos pula lah. Guaman semua kan. Exactly. Tapi sebenarnya tak boleh kan. To be honest lah Nak sebenarnya. lawan. Sebenarnya nak lawan, you hire lawyer, you bawa lah kes tu. Okay, jangan ikut. Tapi kalau kalah buat apa? Kalau kalah malu pula kan. Dalam Keluar malu duit keluar duit lawyer lagi kan. Dengan harapan kita dapat lah duit apa tu, duit hibah takaful. duit adik-beradik abang suami dia tu ke apa ke kan, tak dapat pun kan. Betul-betul. Okay, so Ija, saya punya next soalan. Tadi hibah dah settle. Okay. Terus sekarang kita move kepada wasiat pula ni. Kita akan korek lebih kita akan korek lebih detail mengenai wasiat pula So sekarang ni ramai anak-anak terkejut lah bila mak ayah meninggal, rupanya ada wasiat hutang yang banyak. Okay. So dalam Islam, mana kena selesaikan dulu? Hutang si mati, tuntutan hibah atau pembahagian faraid terus? Rupa-rupanya ada hutang kesian Pertama, kita kena asingkan dulu antara harta kita dengan bukan harta kita. Okay, first of all, mula bukan harta kita. Contohnya, harta yang kita telah, katakanlah I ada rumah, I dah letak dekat trust. Okay. Amanah, syarikat amanah untuk I amanahkan rumah tu. Ataupun I bagi cash yang banyak kepada syarikat amanah. So in a way, tu bukan harta I dah lah. Okay. Dia akan tak termasuk dalam harta pusaka. Okay, faham? So yang bukan harta pusaka juga adalah harta yang I dah hibahkan. I dah hadiahkan. Okay. Dah bukan harta I kan, I dah bagi. Memang dah tak nama orang tu dah. Dekat Amir. So yang tinggal adalah harta yang I ada. So kronologi atau
susunan dia. Amir rasa apa first dulu? Bila meninggal, duit tu guna untuk apa dulu? Definitely sebab soalan saya tadi lah, which is hutang lah sebenarnya. Sebab hutang adalah benda yang kita tuntutkan wajib kena settlekan. Hutang ni memang tanggungjawab kita. Betul. Roh tak tenteram jika tak bayar hutang. Tapi sebelum tu jangan lupa gunakan untuk kebumikan dululah. Oh, lupa. Itu jangan fikir macam takutlah ada orang kat luar sana terfikir yang kena bayar hutang dulu baru boleh kebumikan. No. Kebumi dulu. Yelah, kos pengebumian pun mahal sekarang tau sebenarnya. Kalau tempat Amir saya rasa berapa? Saya last tempat orang yang saudara saya sendiri meninggal lah, saya pernah uruskan jugalah. It cost about dalam 3,000 juga sebenarnya. All in lah, sebab sekarang pun kita dah tak guna tenaga manusia untuk korek. Kita guna jengkaut. So kita benda tu je berapa mahal. Lepas tu van jenazah nak bawa lagi everything, all in semua lah, dan 3,000 lah juga. 3,000 sebenarnya. Figure ni bergantung pada individu. Okay, kita ada orang nampak 3,000 banyak, ada orang nampak 3,000 sikit. Tapi kalau kita bandingkan dengan non-Muslim, sebenarnya kos kita sangat murah. Betul. Sebab antara student bila saya mengajar, saya juga seorang trainer. So antara student saya non-Muslim bagi tahu kalau untuk mereka pengebumian, dia kena ada tempat proses semua 50,000 biasanya. Ya, betul. Dan mereka daripada sekarang dah start mencarung untuk dapatkan lot tu. Bayarkan lot tu, betul. 50,000. Betul. So 3,000 tu kalau bandingkan 50 tu nothing lah. Betul sebenarnya. Saya pun pernah ada kawan non-Muslim jugalah sebenarnya. Bila saya tanya, kita off topic sikit, saya tanya dia, non-Muslim lah kawan saya tu. Family dia minta start simpan duit untuk book slot untuk duduk sebelah keluarga. So dia even rental satu area tu, so setiap slot tu kena bayar lagi. Canggih kan? Dah sangat mahal diorang punya. Itu tengok cara pengebumian pula. Ada yang nak bakar, ada yang nak cremate, ada yang nak simpan. Itu kalau simpan memang kena bayar rental selagi abu tu disimpan situ, diorang kena bayar rental. Kalau tak bayar rental, memang diorang angkat je batu nisan diorang lah. Memang tutup lah, tak ada dah. Macam tu itu diorang. Kita orang Islam masih lagi, kubur tu masih ada di situ untuk datang melawat. Macam tu. Okay, so pengebumian dulu lah nombor satu. Lepas tu hutang. Bila hutang ada dua, iaitu hutang kepada Allah, seperti belum pergi haji. Tetapi pasal badal haji bukan kena bayar macam haji 33,000 Badal haji ni mungkin ikut kos masa 5,000, 10,000, 8,000 itu kira upah haji. Upah haji, yes. Tetapi kepada orang yang dia boleh pergi haji tapi tak pergi, dia mampu pergi. Tapi kalau orang tu daripada awal tak mampu pergi, dia tak in a way dia tak berhutang lah. Sebab dia memang tak mampu. Tapi kebanyakan kita mampu. Sebab tu pergi bercuti boleh, overseas boleh kan. Alright, so hutang kepada Allah seperti nazar, puasa. Fidyah semua tu lah. Betul. Lepas tu kedua, hutang kepada individu dan juga kepada institusi. Termasuklah bank lah. Termasuklah cukai. Cukai, yes. Betul. Cukai pun hutang kita. Betul. So sila bayar cukai anda. Korang ingat meninggal ni senang ke? Susah sebenarnya. Zakat yang tak habis bayar lagi. Kan? So kena kira betul-betul. So lepas kita dah settlekan ke bumi, hutang kita pula, apa lagi harta. Contohlah kalau berkahwin, suami isteri, ada harta sepercarian. Isteri baru nak tuntut harta sepercarian. So katakanlah daripada contoh harta 5 juta. Lepas tu dia dah settle hutang dia 1 juta. Baki 4 juta. Daripada 4 juta ni isteri dia tuntut harta sepercarian. So katakanlah berjaya dapat 50-50. Sebab harta sepencarian tak semestinya dapat 50-50. Dia tak ada satu guideline di mana 40-30, 60-40 tak ada kan? Tak ada. Sebab dia ada prosedur dia. You kena bawa kes ni pergi mahkamah syariah. Hakim akan tengok dulu apa justification you, apa bukti you pun contribute. Kalau tak ada bukti, mungkin dia bagi you sikit. So lepas tolak harta pencarian, katakanlah dapat separuh. So 2 juta. So lepas 2 juta tu, barulah kita pergi pada wasiat untuk kebajikan. Tadi masa I share, I kata ada 3 wasiat biasanya kan? Betul. Satu wasiat harta bertulis pesanan ataupun pentadbir. I lupa, ada lagi satu wasiat yang penting adalah wasiat kebajikan, which is yang kita selalu dipesan sebelum tidur, tulislah wasiat. Janganlah tidur 2 malam tanpa menyediakan wasiat tu. Sebenarnya refer kepada wasiat kebajikan, di mana bila saya meninggal, saya nak bawa harta saya ke syurga.
Okey. Dengan cara saya buat wasiat untuk derma kepada badan kebajikan, NGO ataupun mungkin Anak kepada yatim keluarga. ke, Keluarga saya yang tak dapat faraid saya. Ya, keluarga yang susah lah. Keluarga yang susah. Betul. Ataupun mungkin adik-beradik saya tak susah tapi saya nak bagi dia sebab dia tak ada bahagian. Itu okey. wasiat 1/3. So wasiat kebajikan. Wasiat kebajikan. Okey, okey. So wasiat ni kalau ada baru tolak. So tadi ada 2 juta kan? Betul. So kalau saya ada buat wasiat tu saya nak sedekahkan 1/3. So tinggallah lagi 1.4 juta. So daripada 1.4 juta tu barulah di faraidkan. Faraidkan. So faraid mana? Belakang sekali. Belakang sekali lah. So you boleh plan dulu. You nak hibah, dia dah terkeluar daripada harta you. Wah, maknanya Lepas tu nak ada harta sepencarian lagi. sepencarian lagi kan. Wasiat kebajikan 1/3 lagi. 1/3 lagi. Maknanya orang kata apa ni, bila dah meninggal nanti tu, kita sebagai individu janganlah fikir terus duit tu ke faraid kan. Tak semudah jauh sebenarnya. Dia ada Jauhnya. banyak tol lagi. Banyak tol nak kena sampai sebelum ke awak ya. Awak yang sebagai si faraid tu jangan nak feeling-feeling terus nak teruk kaut semua kan. Oh, sebenarnya orang kata apa, hidup pun susah, mati pun susah sebenarnya. Betul-betul. Lepas tu saya teringat bila kadang-kadang kan orang selalu kata wasiat kan dah ada. Kan tadi saya kata faraid dah ada, dah cukup. Betul. Satu lagi mitos yang kadang-kadang orang fikir wasiat kan dah ada. Betul. Okay, wasiat ni bila ada 4 tadi. Okey, betul. So wasiat sebenarnya tiada wasiat untuk waris. Pernah dengar tak? Okey, ni baru untuk saya. Boleh share tak? Tiada wasiat untuk waris bermaksud Tiada wasiat. waris faraid. Katakan you anak I kan, you dah ada faraid. Okey. So you tak ada wasiat. I tak boleh buat wasiat pembahagian harta. Ini bukan nasihat lah, harta. I tak boleh kata daripada rumah mak yang banyak ni, satu untuk Amir. I wasiat kat asing, tak boleh. Kena ikut faraid. Oh, tak boleh macam Tak boleh. tu. So cerita P. Ramlee yang wasiat drama bahagi Tak tu betul. sebenarnya tak boleh. Tak betul pun dia, sebenarnya. Dia kategori wasiat yang orang buat, wasiat pembahagian harta tu. Tetapi sebenarnya hanya boleh sebenarnya 1/3. Tetapi bukan kepada waris. So memang kepada waris tak boleh. Untuk waris either you buat masa hidup, you bagi masa hidup, you hibah. Itu je lah. Ataupun bila meninggal faraid. Tak boleh simply macam kita ada 5 rumah kelima tu nak bagi ke tapi selalu orang buat kan. Selalu orang buat macam tu, betul. Kita dah cakap abah ada 4 rumah, ambillah seorang satu. Yes, betul. Tak boleh, tak boleh. You boleh buat. Konsep dia you boleh tulis, tetapi terguna pakai atau terlaksana tu tidak. You boleh nyatakan hasrat you, hasrat mak sebenarnya mak nak bagi rumah ni dekat Amir. Saya boleh tulis macam tu. Tetapi tertakluk kepada sebab bila meninggal harta milik waris faraid yang lain semua kan. Betul. So kalau waris semua ni setuju, boleh lah. Baru boleh. Katakan adik-beradik yang lain kata okey lah, kita ikutlah hasrat mak nak bagi Amir. Kebetulan anak saya main nama Amir. Ya ke? Patutlah. Dah plan dah Ijah. Okay. So in a way tak boleh buat wasiat kepada waris. Tetapi kalau buat juga, maksud dia waris yang lain bertimbang rasa dan memberikan hak mereka. Itu sebenarnya. Kat situ lah yang gaduh. Kalau tak ada timbang rasa. Yelah, and then kedua, kenapa I nak timbang rasa? Okay. I punya. I pun nak juga kan. Kat situ lah berlaku pertengkaran kan. Kalau nak tanya Ijah out of the context. Kalau macam kalau katakan saya ada 4 rumah. Okay, rumah keempat saya bukan wasiat tapi saya hibahkan. Tu kira macam itu hadiah kan? you hibah masih hidup kan? So tinggal 3 je lah lagi harta yang tinggal. Harta yang difaraidkan. Yang in case you nak buat wasiat boleh 1/3. Contohlah rumah Nisa menilai. 1/3 you boleh bagi NGO. Jadi rumah keempat tu memang dah out of the context lah. Tak boleh sebab dah dihibahkan. So dengan cara macam tu boleh je sebenarnya kita nak bagikan. Cuma kita tak boleh letak dia dalam. Saya nak wasiatkan rumah keempat ke Amir. Tak boleh. Tak boleh. Faham. That's why penting untuk kita jumpa dengan orang yang boleh bagi advice. Properly supaya tak tersilap. Betul. Sebab kita main ikut DIY janganlah. Betul. Kita agak-agak je. Betul. Google sendiri betul. je. Saya nak wasiat rumah keempat kat Amir. Tak boleh. Sebenarnya dah tak enforce benda tu. Jadi bila berlaku kematian, kat situlah berlaku gaduh. Sebab yang tahu agama dia kata dari segi hukum hakam tak ada wasiat kepada waris. Betul. I punya bahagian banyak tau I anak lelaki. Itu pun selalu berlaku juga sebenarnya bila kita ni out of the context juga bila berlakunya mati-mati kematian ni bila harta pertengkaran harta ni kan, orang akan fikir anak lelaki yang first mesti dapat. Exactly. Sebenarnya bukan tak saja mesti kan? dapat,
mesti dapat lebih. Mesti dapat lebih. Sebenarnya anak lelaki ni sama je. Sama je. Sama rata. Anak perempuan pun sama rata Ya. je. Sulung, bongsu. Ya Allah, yang tu saya keep dengar lah. Bila like Kan? among saya punya family kat luar sana pun saya pernah dengar. Oh, bila mati mesti bagi kat abang. And then kenapa abang dan kenapa abang lebih? Berapa banyak lebih dia? Betul. Apa definisi Tak ada SOP-nya, tak ada panduannya. So kalau kita go to SOP yang Allah bagi faraid, sama rata. Sama rata, Tak betul. ada beza. You muda, you bawah 18. Ya. You dah kahwin, you belum kahwin. You miskin, you derhaka, tak ada haka. Sama. You dah ke you tak ambil peduli pasal mak ayah, tiba-tiba mak ayah meninggal kau dapat banyak kan. Itu ya. Sebab dia anak lelaki, dia dapat sebab dia double. Yes, ada juga isu tu. Ada juga isu tu. Bila orang kata apa, dia tak ambil peduli pasal mak ayah kan. Bila mak ayah meninggal, berlaku kan benda macam tu. Wow, sebenarnya sangat deep sebenarnya wasiat ni kan. Okey, jadi sebenarnya untuk penerangan tadi saya faham lah untuk wasiat tu macam mana. So soalan saya untuk Ija adalah mengenai dalam kes ni lain sikit dia kes rumah sendiri Rumah sendiri. Rumah sendiri, okey. So katakanlah si suami ni beli rumah letak nama sendirilah. Tapi isteri dia yang bayar bulan-bulan. Tadi rasa kita ada macam nak touch sikit about harta sepencarian kan. So ini sebenarnya termasuk sebenarnya. Okey. So bila suami ni meninggal, so adakah rumah tu automatik jadi hak isteri ataupun jatuh ke faraid termasuk mak ayah mak mentua dia? Sebab isteri yang bayar kan? Betul. Amir rasa? Okey, kalau saya rasa kena jadi sepencarian. Isteri dia lah kan? Sebab isteri yang bayar kan? Duit I sebab, kan? sebab tu tadi Ija dia cakap, kejap saya pun nak jadi juga pakar sikit. So Ija dia cakap tadi, make sure contoh apa sepencarian tu kena ada documentation. So mungkin kalau dia bayar, dia kena keep all the receipt yang dia bayar. Yes, bijak. Betul? Sangat bijak. Dan alert. Okay. So betul. maknanya Sebabnya, first kita tengok dari segi undang-undang. Okay. Undang-undang nampak nama dekat sales and purchase nama suami. Isteri ambil loan ke personal bayar loan bulan-bulan. ke apa ke asing. Yang itu cerita kedua. Okay. On paper nampak milik suami. So jawapan kepada adakah automatik jadi isteri punya? Of course lah tidak. Oh tidak. Ya, contohlah isteri kata dia bayar bulan-bulan. Okay. Apa bukti dia bayar bulan-bulan? Okay lah. Itu satu. Payment slip lah. So yang confirm orang nampak adalah di sales and purchase document nama suami. Nama suami, betul. So what should we do in this case? So kalau sebenarnya berbalik kepada niat. Si isteri ketika dia memberikan duit bulan-bulan tu, dia niat apa? Dia kena bincang dengan suami dia. Tak boleh fikir dalam otak sendiri. I sebenarnya pinjamkan you je. Ataupun I memang nak ada kat you, I sayang kat you. Different kan? Betul. So make it clear from the beginning, you nak bagi ke you bagi hutang? Betul juga. So kalau hutang perlu dibayar balik. Betul. Tapi kalau katakanlah I bagi, I nak tolong you tapi as hutang, you kena ganti balik. Now you dah pass away. So macam mana I nak claim my hutang yang tu? So apa bukti ada hutang? Tak ada black and white. So I nak explain dekat in-laws macam mana? Oh sebenarnya my husband yang hutang. Kalau in-laws tu tak confident dengan apa you cakap. Betul. So you tak ada black and white. Betul. Susah tak? Susah. So itu dia jadi situasi senario bermain dalam kepala otak kita je. Benda tu di awang-awangan, kita tak nampak. Yes, benda ni sangat besar and I sangat recommend kita take action lah. Bila you nak buat sesuatu yang bukan nama you fikir 2-3 kali. Yes. Even nak jadi penjamin, benda-benda you rasa macam tak ada apa-apa. Tak apalah beli kereta nama abang. Sebab abang senang nak ambil loan. Tiap-tiap bulan saya bayarkan ke abang. Yes. Sangat selalu berlaku. Selalu, bila pass away, macam mana? Ayah bayar tapi nama abang. Isteri tak tahu. Isteri abang tak tahu. Anak abang tak tahu. Dah bergaduh adik-beradik. Betul. Okay, berbalik pada kes tadi. So sebenarnya harta tu akan jadi nampak on paper undang-undang nama suami. Betul. So apa yang isteri boleh buat, either dituntut harta sepencarian, iaitu disediakan semua bukti lah. Tiap-tiap bulan dia bayar ke renovation. And then kedua, daripada awal, since dah tahu, why not you do some planning? Either you buat hibah ke, sebab you boleh buat hibah ke atas rumah. Betul. So you hibahkan siap-siap kepada isteri sebab memang isteri yang bayar. Hibah pula ada banyak jenis. Hibah yang bersyarat, hibah mutlak. So you plan siap-siap. Sebab ingat tak automatically langsung jadi you punya.
Betul. Sebab kita apa-apa kita tengok atas nama SNP tu sebenarnya. Orang kan kata you hadiah kat suami. Betul. You bagi Bila bulan. deal berlaku belakang antara suami dan isteri, yang tak ada tulis black and white, dia jadi benda tu jadi tak sah lah, tak sahih, betul tak? Betul. I mean saya agree jugalah. I mean untuk anda di luar sana kan, kalau macam yang bukanlah orang kata bila nak kahwin tu baru-baru yang kepada pasangan yang baru nak kahwin tu bukanlah kita nak jadi materialistik, tapi sebenarnya clarification adalah penting. Clearkan habis-habis. Saya suka yang Ija kata macam clearkan sebenarnya wife bayar bulan-bulan tu as a hutang, pinjam dulu ke ataupun bayar memang isteri tu nak hadiahkan rumah tu dekat suami. Jangan faham. segan untuk berbincang bab duit. kena. Biar gaduh awal. Yes. Daripada gaduh lepas dah beranak pinak. Betul, dah berat pinak dah ataupun nak tak puas hati kan? betul, kat situ nanti bila kita dah orang kata pun bukan orang kata perkahwinan ni mesti kena ada black and white, kena ada bukan, memang betul perkahwinan based on trust, based on sayang. Tapi orang kata pun sayang tu tak cukup kalau kita macam tadi Ija cakap kan, sebenarnya niat isteri pinjamkan dulu. Tapi niat tu siapa yang tahu? Betul. Dia dengan Allah je yang tahu. Takkanlah nak turun dia bagi tahu, turunkan wahyu bagi cerita pula kan. Tak boleh assume. Tak boleh kita assume. tak boleh baca apa di fikiran suami kita kan. Tetapi tadi berbalik pada harta sepercarian, apa yang saya recommend, kalau boleh settlekan before bawa ke mahkamah. Kenapa? Sebab kos akan jadi tinggi. Dan mungkin akan jadi macam pertelingkahan lah. Sebab dah kes besar bawa mahkamah, pihak satu lagi mertua pun nak kena hire, dia pun keluar duit. Saya ada seorang kawan, saya tanya dia bila suami dia pass away kan, tak nak ke tuntut harta sepercarian. Dia kata tak nak lah Ija, sebab keluarga mertua dah baik. Dia tak nak keruhkan apa yang dah ada. Macam tu pula. Ya, dia fikir sebab memang mertua Baiknya dia boleh dia datang, tapi dia fikir dia nak jaga harmoni tu apalah sangat duit dunia dengan berbandingan keluarga mertua masih sayang kat dia, care pasal anak dia. Anak dia kecil-kecil lagi. Okay. Itu lebih berharga bagi dia. Dia tak nak ada isu. Itu jenis Kebaikan dia lah. itu jenis sepakat senang lah kan. Macam si isteri pun memang tak kisahkan benda tu, I think tak ada masalah lah. Tapi yelah, I think kawan Ija tu satu dalam sejuta lah ya. Memang Jujur lah baik kita kawan cakap. Kita cakap jujur lah sebenarnya dalam Malaysia kawan awak tu satu dalam sejuta sebenarnya. Sejuta tu asal mati je memang berebut. Sebab itulah saya bawa Ija hari ni sebenarnya untuk bincangkan topik kita hari ni sebenarnya. Sebab bila bab harta pusaka memang bergaduh. Kita Selalunya. memang akan bergaduh. 9/10. Kadang-kadang even suami isteri pun boleh bergaduh sebab harta mak mentua ke apa, kita pun tak tahu kan. Mak mentua tinggal harta kan, si isteri yang lebih, sebenarnya mak dia, mak mentua dia, tapi si isteri yang lebih kadang-kadang ada juga macam tu. Dan selalu berlaku juga bila melibatkan duit. Sebab itu rancanglah duit anda. Yes, rancang duit anda, rancang harta anda. Dari sekarang. Betul. Okay, before that saya ada satu soalan last lah sebelum kita end the session lah. Saya tahu soalan saya banyak sebenarnya, tapi tak apa, insyaAllah kalau soalan saya nanti saya mungkin akan mungkin pas kat Ija lah, nanti mungkin Ija boleh jawab dekat social media Ija lah nanti ya. Okay. So soalan saya yang terakhir kan, sekarang ni tadi kita cakap pasal suami isteri lah, duduk sebumbung and everything semua kan. Okay, so sekarang ni kita nak cakap pasal banyak kes viral adik-beradik bermusuh berbuat harta lah. Tadi kita dah cakap kan, awal-awal tadi hook saya tadi tu saya dah cakap ramai yang adik-beradik gaduh pasal harta kan. So pada pandangan Ija ni kan, sebenarnya lah adakah Faraid ni sebenarnya rumit ataupun sikap manusia tu yang tamak sebenarnya? Berkaitan dengan adik-beradik bergaduh tu. Faraid tu rumit ke ataupun adik-beradik yang tamak? Tamak Okey, saya buat analogi lah Contohnya perkahwinan. Apabila seseorang itu berkahwin, lepas tu dapat anak, lepas tu diorang bergaduh. Dan mungkin berpisah. So adakah perkahwinan tu yang salah? Adakah perkahwinan tu sesuatu yang tidak baik? Menyebabkan diorang gaduh. Faham? Amir rasa macam ni? Saya rasa diorang lah yang bergaduh. Diorang lah punya pasal. Bukan perkahwinan tu. Perkahwinan tu tak ada punca pun. Begitu juga contoh kita beli kereta. Kereta kita dah beli yang cukup sifatnya lah. Sifat. Lepas tu kita bawa kat kereta, bawa ke jalan raya, tiba-tiba aksiden. So salah kereta ke? Salah kita. Salah jalan ke? Salah jalan ke salah kita kan? Kemungkinan besar salah kita. So begitu juga. Tapi kita salahkan jalan raya. Kita salahkan jalan raya ke apa ke kereta lain ke. Kita salahkan kereta ni tak complete lah apa, tak ada safety bagus, padahal kita sendiri yang bawa. Kita tengah stres ke buat laju kita ke. yang kontrol otak kita untuk bawa tu. Okay, faham? So begitu juga dengan Faraid. Faraid is something good and important. It's a guideline. Yes. Allah dah bagi. Yes. So kalau tak ada guideline lagi haru biru. Bayangkan kalau kat jalan raya tak ada traffic light.
kan. So Langgar penting, je lah. penting ada faraid Betul. tu. So tetapi faraid tu complicated. Yes. Dia tak mudah. Yes. Sebab dia tak mudah lah. Allah nyatakan dengan detail di dalam ayat Quran. Betul tak? Ada Betul. ayat yang panjang, Yes, surah betul. An-Nisa kan. Di mana macam mana pembahagian. Dan pernah tak Amir dengar ilmu faraid antara ilmu yang paling cepat diambil? Pernah tak dengar? Tak pernah dengar orang cakap lah. Antara ilmu yang paling cepat hilang di dunia adalah ilmu faraid. Oleh itu, ramai orang tak berani nak jadi perunding wasiat atau faraid. Betul. Sebab ilmu tu hilang dengan cara matinya orang yang mahir tentang perkara itu. Oh, faham. Patutlah saya notice lah. Saya perasan ramai tak ada orang declare diri dia adalah perunding wasiat sebenarnya. Sebab in a way, kalau you pandai faraid, kemungkinan you antara yang pass away awal lah. Sebab ilmu tu cepat hilang. That's why dia kena ada dalam ayat Al-Quran. Ini pandangan saya. Kalau salah, minta maaf Okay, para maaf ustaz. korang. Boleh komen kat bawah lah. Tegur-tegur kita betulkan ya. Okay, insyaAllah. Saya tak sempurna lah. So betul, semua betul, yang tak baik tu daripada saya lah. Betul. Okay. So faraid tu sendiri adalah benda yang baik sebagai panduan. So Yes. yang salah tu kemungkinan tamak kepada diri sendiri. Dan kadang-kadang bukan tamak. Mereka mungkin tak sampai ilmu tu tentang bahagian tu berapa. Contoh abang tak dapat lebih daripada adik lelaki. Ilmu tu tak sampai. Mungkin hubungan keluarga tu sendiri. So kalau tanya saya, faraid memanglah tidak bersalah. Betul. Dan kita boleh plan daripada awal. Contohnya, kalau kita rasa keluarga mungkin akan bergaduh, why not daripada awal bagi tahu sebenarnya bahagian faraid mak banyak ni. Anak ni patut ni. You guys rasa macam mana? Betul. Oh mak, saya tak naklah rumah ni macam ni. Saya prefer why not bincang? Bagi saya banyak benda yang kita kena clear and direct daripada Kena sekarang. open communication lah dengan family kan. Even Betul. dengan pasangan, jangan segan untuk bercakap pasal mati. Yes. Sebab kenapa you nak takut? Memang I bukan doakan you mati, I takut you mati. That's why I nak bincang kalau you mati nak buat apa. Betul. Sebab kalau tak bincang nanti you mati, I susah. Tapi kalau bincang sekarang kan senang. Betul. Macam saya bagi satu contoh lah, kematian mengejut ni kita memang nampak sebenarnya. Sekarang ni zaman orang kata apa, bukan zaman. I would say kebanyakan kes yang kita nampak kat social media, banyak yang suami ataupun isteri mati mengejut dalam tidur and everything semua. I mean contoh terbesar lah yang kita nampak kan, di mana kita nampak kadang-kadang di kalangan selebriti, artis pun kan. Macam kita nak sebut nama lah kan. Ada satu kes yang bergaduh pasal kereta Alphard dulu tu, kau ingat tak? Yang pelawak tu kan. So dia actually sebenarnya meninggal dalam tidur sebenarnya. So jadi because of that berlakulah pertelingkahan. Cuma benda ni dia jadi kecoh sebab dia artis. Jadi kat social media nampak kan. Jadi sebenarnya kat situ kita bukanlah nak jadi sebagai daripada penonton nak enjoy the show tu yang dia orang bergaduh. Sebenarnya kita kena ambil iktibar sebenarnya daripada situ. Kes macam tu sebenarnya wujud. Dan sangat banyak. Walaupun kereta Alphard tu korang nak berebut sebenarnya. Macam Ijaz kata tadi, kau ada kata letak nama isteri kan, tapi isteri claim kata dia bayar bulan-bulan. Tapi apa buktinya tu semua kena declare habis-habis. Bila kita orang kata apa, berkahwin ni bukan semata-mata cinta semata-mata sebenarnya kan. Memang. Kita kena kalau yang dah ada anak, kita kena fikir macam mana untuk anak-anak nanti kan. Anak-anak yang akan warisi and everything semua. Kenalah plan sekarang, betul tak? And then orang kata apa, kalau macam yelah orang kata bila sebut soal duit ni, mungkin zaman dulu kita tak cakap lah. Mungkin suami ada secret account, isteri ada secret. Tapi saya rasa lah zaman sekarang people are more to open minded untuk bercakap pasal keuangan masing-masing sebenarnya. Even isteri ada harta senyap pun kenalah start jujur dengan suami, bagi tahu macam tapi tu. untuk itu ada option juga. Ada option. Sebab Amir belum kahwin kan. Soon. Tapi biasanya it's okay untuk kadang-kadang you ada benda you mungkin tak nak pasangan you tahu. Tetapi you better have a list. So that if anything happen, nak settlekan harta pusaka yang banyak tu, ada list. Kalau you tak percaya kat husband, tapi you patut percayalah kat your husband kan. You bagi tahu your best friend ke, ataupun ada list, abang kalau saya meninggal, harta saya senarai dia kat sini. Banyaklah tengok sekarang. Faham. Saya nak belanja malu macam tu. Faham. Maksudnya ialah transparansi tu kan, ataupun dia boleh si isteri ni boleh cari siapa yang dia yakin. Macam saya pun, saya ada dalam keluarga saya trust. Mungkin tak semesti saya kena cerita semua kat isteri saya. Tapi ada bahagian isteri saya. Cuma mungkin kalau saya punya plan adalah saya tak cerita dekat isteri saya, tapi saya dah trust contoh kakak saya kan. Kakak saya untuk nanti apa-apa jadi isteri saya mesti dapat ni. So benda tu boleh je plan
plan. So Boleh. macam Ija cakap tadi, everything open communication lah. So orang kata nak menjawab topik kita sebelum kita end the session lah, untuk menjawab topik kita tadi tu, sebenarnya hibah, wasiat, faraid ni dia sebenarnya tak complicated pun. Dia memang rumit, prosesnya adalah rumit, tapi orang kata apa, kalau kita tak ambil tahu sekarang, then bila lagi lah orang kata apa, kematian tu pasti. Ija kata tadi, saya suka Ija highlight point kematian itu pasti, cuma kematian juga adalah jodoh asal mati semua tu kita tak tahu rahsia Allah kan. Jadi orang kata apa, benda tu kita prepare lah sekarang, sementara kita sihat, kita waras, kita masih lagi boleh bergerak ni. Sebab itulah kita nasihat kat anda semua kat luar sana, buat sekarang sebenarnya. Bukan nak menjual ini bukan nak menjual sebenarnya. Okay, ini untuk benefit korang kat luar sana sebenarnya. We hope that sesi hari ni kan dapat buka mata anda semua kenapa wasiat estate planning lah sebenarnya, overall estate planning lah perancangan orang kata apa, harta ni semua penting sebenarnya. Tak kisahlah you Muslim ke non-Muslim pun kena plan sekarang sebenarnya. Itulah yang kita nak bawa kat Ija hari ni sebenarnya. Ija, thank you so much sebab menjawab soalan-soalan netizen dan soalan-soalan penonton kat luar sana, bukan soalan saya saya nak declare awal-awal so thank you so much Ija for joining us today. Ija really buka mata kami semua betapa pentingnya wasiat, faraid dan juga hibah, kepentingannya. Cuma kepada anda di luar sana yang ingin mendapatkan nasihat lebih lagi, mungkin ada kat luar sana yang dah start fikir dah kan, alamak betul juga apa yang Ija cakap hari ni, bila aku mati yalah 12 kita sign wasiat, 12 1 minit dah meninggalkan, kita tak tahu. Sebab orang kata apa, dekat dunia ni dalam Al-Quran pun ada tulis setiap saat ada je orang lahir dan juga orang meninggal, betul kan? Correct me if I'm wrong sebenarnya saya tak tahu which surah, tapi saya pernah terbaca dalam surah lah, ada setiap saat ni ada yang meninggal, ada yang dilahirkan. Jadi orang kata kematian tu pasti, yang lahir tu pun pasti, jodoh tu pun pasti. Jadi kita rancang je dari awal sebenarnya. So anda di luar sana kalau dah start terfikir nak buat orang kata pewarisan apa everything, nak start bagi-bagikan harta tapi tak tahu lagi nak start kat mana, bolehlah hubungi kita. Boleh contact saya, boleh DM kami iaitu Wevantage Advisory, ataupun anda terus boleh hubungi Ija sendiri. Ija, kalau Ija tak kisahlah, boleh tak Ija sharekan social media Ija dekat viewers? Social media saya atas nama Jawahir Zul Kepli. Zul Kepli, Kepli kan. So ada Facebook, semualah ada. To be honest, sebenarnya saya memang aktif follow Ija. Saya memang menampak konten-konten Ija. Actually korang akan nampak lah Ija memang banyak share sebenarnya mengenai hibah, wasiat dan juga faraid sebenarnya, which is hijah juga hijah terus hijah tu kan, sikit lagi je hajah kan. So Ija sebenarnya aktif share about content hibah, everything semua wasiat, dan Ija juga turut aktif bagi apa orang kata apa, talk financial literacy kepada anda di luar sana mengenai wasiat and everything. So I think kalau korang nak contact Ija, boleh contact Ija terus. So until kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. So terima kasih, bye, Assalamualaikum. Salam.